Okey, saya belanja satu lagi lah patri. Tengoklah mana-mana lubang yang aku berkenan aku belanja lah korang. Lubang ni kita di T-Box Black guys, 148. Distance-nya adalah 148, lubang nombor ke-11. Patri guys, indeks 13. So lubang ni sebelah kanan banyak pokok sawit, sebelah kiri pun pokok sawit. Ada OB line sebelah kiri ya, sebelah kanan boleh main kalau nak main di bawah pokok. Tapi kalau over lagi selepas green tu adalah kolam ya. Jadi saya main 140 sebab distance saya tembak tadi 13 lebih, 138. Saya gunakan 8 iron guys. Boleh tak saya shot dengan baik 8 iron saya? Mana-mana satu. One good shot baby. One good shot. Come on. Sit. Oh, bola draw. Center green. Come on. Sit. Oh, tak sampai. Masuk bunker. Alright, saya di green kan. Dari green ke T-Box sebelah kanan fairway. Tengok. Ada pokok sawit. Kemudian ada air. Ini adalah green. Bola saya selepas bunker. Narrow sebenarnya. Sebelah atas ada bunker lagi. Ini green yang sedang dibikin lah. Saya akan chip tengok macam mana keadaannya. Boleh tak saya landingkan dengan baik. Di tepi collar dia akan turun saya rasa. Alright. Okay guys, saya chip menggunakan 60 degree, tolak sini. Rancangannya lah naik di sini. Tapi awas sebab di sini collar dia cow grass. Bukan cow grass, dia bermuda akan menggigit bola kuat kalau tak sampai ni dia takkan roll ni. Dia takkan naik. Dia tabal dia punya bermuda dia. Alright, saya chip satu. Lembut-lembut satu. So jaga standing yang baik. Tengok bola. Ambil one go chip. Bola di bawah kaki. Soft. Kita nak cari pukulannya soft kat sini. One go chip baby. Oh, come on. Tak turun pun. Turun lagi. Lebih sedikit. Okay, kita try. Alright. Alright, ini green guys. Tu dia. Green dia melonjong ke sana sebenarnya. Tapi sebelah sana sedang di repair. Okay, kita tengok. Boleh tak kita dapatkan par di lubang ini? Alright. Saya part guys. Lebih kurang 6 kaki, 7 kaki. 4 bol. 4 bola kanan. Kita tengok senior KD part ni. Dia orang bagi saya senior KD hari ni. Time ni. So, kita akan cuba bola soft part. Landing soft. Meleleh ke lubang guys. Cari lubang guys. Turun ya? Turunnya mau, tapi maunya naik juga. Come on. 4 lubang kanan 4 lubang kanan. Saya rasa main soft dia akan roll masuk dalam. Kita balik one good part. Yes, lagi. Okay kot. One good part baby. Ya, sikit lagi. Kurang kanan lagi. Betul dia kata 4 bola. Okay, bogey yang pertama menarik. Alright. Manis-manis jengke datangkan